Oh. Oh, Juli datang. Juli datang weh. Juli datang weh. Juli datang. Juli datang. Juli datang. Hai, assalamualaikum guys. So welcome back to my YouTube channel Ambitious guys. Alright guys, jadi dalam video kali ni aku nak bermain game Roblox lagi, tapi kali ni segmen yang berbeza, iaitu segmen kali ni main 3 game random di Roblox guys. 3 game random dan pelik guys. Tapi ni bukan gamenya lah. Ni bukan gamenya. Ini je saja je aku nak buat intro dekat Brookhaven ni. Ini bukan gamenya. Jadi let's go guys. Kita main game yang game random pelik dekat Roblox guys. Iaitu apa game dia? Aku dah cari-cari dah dan aku dah cuba main apa semua sekejap. Iaitu ada satu game ni, iaitu Kayak and Surf. Ini dia game Kayak and Surf. Game ni apa sebenarnya? Apa sebenarnya game ni? Dan game ni apa tujuan dia dibuat? Bukan macam tu. Alright guys, so inilah nama dia, iaitu game Kayak and Surf. Game ni apa sebenarnya? Game ni cara dia sangat senang. Kau nampak orang naik kan? Kau nampak ni ada gelongso besar kat sini. Game ni sebenarnya best. Kau nampak ada gelongso besar kat sini kan? Kau just naik je. Kau naik, duit kat situ makin bertambah guys. Duit kat situ makin tambah. Aku tunjuk dulu cara-cara korang main ni macam mana Tengoklah dulu. Kau janganlah skip video ni. Aku tahu membosankan, tapi tak like. Tunggu. Alright guys, kat sini kita nampak kan ada persen ni kat situ. Ini tandanya kita dah penat. Kau tengok, you are tired. So kita surf. Kita surf. Oh my god. Duit kita bertambah jadi RM1,670. Alright, kita main je dulu. Kita main game ni just senang-senang. Dan kenapa? Apa tujuan kita kumpul duit tu semua? Kita kumpul duit tu semua, nanti aku akan cerita kat korang semua kenapa kita kena kumpul duit ni untuk kita beli bot yang baru. Kau nampak ni, kita naik benda kayu dia. Ni sampan kayu je bhai. Ni sampan kayu je. Nanti kita tengok dekat shop guys. Okay, alright. Surf. Oh. Okay, alright. Duit kita 1940. Kita pergi ke shop. Dekat shop ni kita boleh shopping tau. Ada Warden Con, ada Kayak, ada Rainbow Con, ada Wave Con, ada Surge Con, ada Cross Con, ada Cloud Kayak, ada Wave Con, ada Cloud Kayak, Hotdog Kayak, Brave Kayak, Osumari Kayak. Dan semua sampan dan kayak ni boleh dikatakan semuanya ada skill dia, macam kelajuan dia apa semua. Kita kumpul duit dulu, lepas tu barulah kita boleh beli kayak lah, kita beli itulah, kita beli inilah. So let's go, kita kumpulkan duit dulu. Nanti dah cukup duit baru aku beli dan kita test guys. Okay, so sekarang duit kita dah ada 3.09k. Let's go, kita beli kayak yang alamak. Kayak ni Surge Con ni 3.500 lah guys. Aduh, kita kena main lagi. Okay, kalau kena nampak kat situ, aku lupa cakap, dekat situ ada ranking dia. Dekat sini ada 10 km, ada 20 km. Kalau korang beli yang paling mahal sekali, kemungkinan korang boleh sampai ke 50 km tu guys. Kita sebenarnya boleh je pakai double speed, super automatic. Tapi macam ni lah guys, macam biasa lah guys. Kita tak payah beli-beli ni guys. Kita adalah cuma player yang free, player gratisan lah boleh dikatakan Sebab tak ada penting pun bila korang main top up tu. Kalau korang top up, apa faedahnya korang top up? Tak ada faedah apa pun bila korang top up. Lepas tu nanti mesti ada yang cakap kan, abang, saya tak top up, kawan-kawan saya hina bang, saya pakai skin bot, saya pakai skin ni. Guys, jangan, jujur aku cakap, korang jangan merasa korang tu terpaling miskin lah guys. Korang jangan rasa korang tu terpaling miskin, sebab ada orang yang susah daripada kita guys. Jadi korang janganlah main top up. Tak bagus pun top up. Tak ada manfaat, tak ada faedah pun korang top up ni. Okay. Alright, kita pergi ke shop. Kita boleh pergi ke, ini 3.5 kita boleh beli kita beli. Kita tak boleh beli Kita tak boleh beli lah guys. Kita hanya boleh beli kayak yang ni saja, yang penguin ni, sebab dia ikut level sebenarnya. Alright. So kayak ni dia macam ni tau. Ini kau tahu tak? Ini banana boat tau. Banana boat ni selalu ada dekat macam pantai-pantai. Bukan pantai, macam apa namanya tu?
pantai lah, boleh katakan laut. Ni namanya banana boat. Kau tengok, makin laju duit kita bertambah, lepas tu kita punya ni pun makin sikit. Best lah game ni. Game ni sangat best. Game best. Memang best. Best je. Apa yang best sangat pun aku tak tahulah. Okay. Kita menarik. Lepas tu ada rainbow cannon. Kita boleh rainbow cannon ni. Alright. Let's go. Kita ni cantik guys boat dia. Ni boat dia cantik. Alright. Aku rasa game ni tak boleh lah guys kita nak masukkan campur dekat dalam game ni, sebab game ni sangat best. Dan kemungkinan aku boleh buat satu video pasal game ni. Sebab game ni best guys. Game ni memang best. Aduh, sayang sekali lah kita kena buat 3 random game. Tu. Okay, alright. Best. Jadi guys, kita sebabkan jadi game ni kita dah habis, kita masuk ke game yang kedua. Guys, game yang kedua ni nama dia apa nama? Kasut roda Obi. Dia macam bila kita lari pakai kasut roda, kalau kita sampai finish sana dapat Robux guys. Dia tak ada dapat Robux pun. Alright. So ni game yang kedua, dia bukan skateboard, dia macam kasut roda, lepas tu kita kena main Obi. Let's go, kita try. Okay guys, ini game ni aku dah pernah main juga. Aku dah cuba. Game ni amat best. Kita cuba sebab start game mesti aku kena try dulu guys, best ke tak best. Alright. Kita let's go sampai finish. Kita boleh lah ni sampai finish. Dia dia bagi masa guys 4 minit. Kita sampai finish. Kita boleh, kalau boleh sampai finish lah guys. Aku rasa setiap game aku tak boleh lah guys buat 3 game random, sebab semua game kat Roblox sebab semua game dekat Roblox ni best guys, dan kita tak boleh buat segmen ni. Kita kena buat satu konten yang menarik guys. Aduh, sayang doh. Aduh, susah je bahagian tu susah. Alamak, ada Ipin nak kejar kita lah guys. Alamak. Okay lah. Alright. Kita fokus lah guys. Alright. Kita sampai finish ya guys. Kalau boleh kita sampai finish. Dia bagi masa kat situ. Nasib baik tak jatuh. Alright. Let's go. Wow. Stage yang kelima. Ni susah ni. Aduh, susah tu susah. Alright, let's go. Kita cuba. Wow. Aduh. Nasib baik tak jatuh. Wow. Best. Ni best guys. Ni memang sumpah best guys. Korang boleh try main game ni guys. Tak mati. Mati guys. Aku ingat tak mati tadi. Aduh. Susahnya. Bahagian ni susah guys. Sebab kita kena pelan-pelan, slow ya. Jangan terlampau boros. Kalau kita terkejar masa, itulah dia guys. Kalau kita kejar sangat masa tu, kita akan jadi stres dan tak fokus. Nampak? Kan betul aku cakap? Betul kan? Betul. Guys, aku rasa kita ke stage yang baru lah. Susah lah guys. Susah lah. Alright. Masa dah tamat. Dia ada stage yang baru. Let's go. Tak start lagi. Alright. Let's go. Woi lah. Kurang ajar. Kita kena scam. Tak apa. Okay, laser. Alright, let's go. Wow. Oh my god. Aduh. Kena ke? Aku ni tak kena tau. Lajunya. Bukan lajunya. Oh my god. Aku yang guys paling suka game yang paling aku suka dekat Roblox ni, dia game yang OB tau guys. Aku suka gila game yang OB ni. Aku tak tahu kenapa, tapi aku memang minat gila kalau game Roblox yang OB macam ni tau. Dekat Minecraft pun aku suka juga main OB macam ni. Let's go, kita sampai finish. Boleh ke tak ni kita sampai finish?
Okay, nice. Nice. Nice, mantap. Mantap. Aduh. Ay, dia boleh macam tu lah, guys. Dia macam keserong ke sini sikit. Aduh, kenapa aku kalah ni Aku rasa aku kalah ni sebab korang tak tekan lagi button like dengan button subscribe tu, guys. Jadi korang apa tunggu lagi, guys? Tekan button like dengan subscribe dan jangan lupa turn notification sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Jadi korang apa tunggu lagi, guys? Subscribe, guys. Tak ada rugi bila korang tekan button subscribe tu. Gratis, guys, semua tu, guys. Join Stretcher Team sebab kita adalah YouTuber Malaysia yang paling solid, guys. Oi, mak. Ni aduh. Alright lah, guys, aku rasa kita kembali ke game yang ketiga, guys. So ini adalah game yang ketiga. Kau tengok tu, ini dah terang-terang nama gamenya. Aku random tau, guys. Ni random tau. Game yang ketiga ni random. Aku tak test lagi main. Oh my god, asal ada love ni. Oh, lupa. Ini kan nama game. Kau tengok, guys, aku tak tahu ni game apa. Tapi kau ada suaranya lagi, guys. Aduh. Dia game ni OB lah, guys. Memang nama dia itulah. Kamu diambil oleh Julie. Oh, dia kita kena sampai ke sana, guys. Oh, aku tahu game ni. Oh, game ni aku tahu. Kalau kita tak nak diambil oleh Julie tu lah. Aku terpaksa sebut si Julie tu. Maknanya kalau kita tak nak kena selingkuh dengan Julie tu, kalau kita tak nak diambil oleh Julie, kita kena sorok dalam rumah tu. Oh, okey. Okey, cepat. Ini kena cepat, guys. Kita kena cepat. Aku tak nak kena ambil oleh Julie. Oh, Julie datang. Julie datang, weh. Julie datang, weh. Julie datang. Cepat, weh. Julie datang. Sorok. Julie. Lari. Ada Julie. Udah. Cepat. Baik, aku tak nak. Pacarmu hilang, diambil Julie. Aku tak nak tu, weh. Aku tak nak kena ambilkan Julie. Alamak, Julie. Julie datang. Mana? Tak ada mana? Masa. Julie datang. Julie. Ampun. Nah, tak kau lah. Ui, cepat. Kita jangan buang masa. Alright. Aduh, tu ada apa pula tu? Aduh, Julie datang, guys. Aduh, macam mana ni? Julie datang tu. Mana? Julie datang. Takut. Julie datang di macam ibarat, kau tahu tak, macam main game hantu. Julie ni ibarat hantu, tahu tak? Dah. Macam seram lah pula aku tengok si Julie ni. Dia gelak-gelak macam tu. Weh, Julie datang, weh. Sorok, weh. Nak mati ke ada Julie? Mati aku kalau ada Julie. Julie datang. Sorok lu. Julie ni bukan boleh tahu ni. Julie ni bahaya lah, guys. Dia ibarat macam save the killer tau dia ni. Ni macam bunuh orang tau. Nasib baik tak kena. Tak kena. Cepat. Jangan buang masa. Alamak, Julie datang, guys. Aduh, mati pula. Aduh, mati. Weh, Julie. Sini kau sini. Lai. Sini, kau sini. Weh, sini. Sini, kau, aku takut dengan kau. Sini. Kamu diambil oleh Julie. Kau kenapa ni? Alright, guys, sampai sinilah untuk video kali ni, guys. Korang jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe dan jangan lupa turn notification, guys. Sebab apa? Sebab setiap hari aku akan upload video-video yang menarik untuk korang semua. Jadi korang apa tunggu lagi? Tekan button subscribe tu, guys. Sebab tak gratis button subscribe tu. Tak ada rugi bila korang tekan button subscribe. Join Stretcher Team, guys. Dan jangan lupa share, guys, video ni, guys. Alright, kalau korang ada any suggestion content dan kalau korang nak lagi konten 3 game random Roblox, korang boleh komen dekat bawah. Alright, bye-bye.